kita kena sedar baru-baru ini lapangan terbang kita dicemarkan oleh mungkin perbuatan yang bersemangat daripada sebahagian daripada anak muda kita, menjadikan ia lokasi untuk merempit contohnya. Jadi mungkin kita perlu betul-betul melihat perkara ini kerana ia menjadi buah mulut dan menjadi satu perkara yang menduka citakan bagi kita. Dia pergi lepok je, bukan pergi isap dada. Bukan pergi buat jahat. Dan saya pun berasa nak lepok juga situ kalau ni. Jadi tak payahlah kita yang jadi ejen kepada rakyat Kelantan membesar-besar benda yang tak ada apa pun. Sepatutnya kita sokong lagi dia untuk aktiviti yang baik dan tidak bercanggah dengan undang-undang. Terima kasih. Inilah masalah kita. Kalau kita sendiri sebagai pembuat polisi utama kerajaan ada mentaliti seperti melor. Ini image kita di tempat lain. Bayangkan Menteri Pengangkutan, rakyat lagu tu malu. Melor tahu ke budak tu bukan sekadar dia lepok. Tak tanya, tugas nak jaga lalu lintas ni kerja siapa? Kerja Menteri Besar ke? Kerja agensi pusat? YB kalau awak huduh kat pusat selalu. Dia memang huduh. Nak kata Huduh pusat selalu. Tak, dia huduh ke colek? Cadangkan supaya kita ambil tanggungjawab bersama. Tugas kita. Begitu. Jadi benda yang tak pernah tik sikit kan tak nak tanya. Ada lagi. Astaghfirullahalazim. Sungguh menyedihkan. Bila mana pemimpin-pemimpin yang sepatutnya menunjukkan teladan yang baik, menunjukkan akhlak yang baik dan menyelesaikan segala permasalahan yang berlaku, akhirnya kita dihidangkan oleh PA Perangai, dua ahli Dewan Undangan Negeri, iaitu Melo dan Apam Putra Gatak Paja. Dia gini adik kakak, umpama di sekolah, anak kita buat kesalahan di sekolah, diambil tindakan oleh pihak sekolah, dirotan ataupun digantung ataupun dipecat. Kita nak salah siapa? Nak salah ke cikgu ke? Nak salah ke pihak sekolah ke? Ataupun nak salah kepada Kementerian Pendidikan? Sedangkan itu anak kita. Kalau anak kita yang melakukan kesalahan, maka tanggungjawab kita sebagai seorang ayah. Kenapa dia? Nak betulkan keadaan ke ataupun nak terus menyalahkan? Kalau kita menjadi seorang ayah yang bertanggungjawab, maka kita akan didik anak kita, kita akan bagi nasihat kepada anak kita kena cari punca kepada masalah. Apa anak aku moting, apa anak aku tak boleh ikut peraturan. Bawa ke meja rundingan dan penyelesaian. Supaya tindakan yang keras akan diringankan. Supaya masalah yang berlaku akan dihapuskan. Inilah tanggungjawab antara ibu bapa dengan pihak sekolah. Sama juga dalam isu di lapangan terbang. Ya, tugas igak orang, tugas menghalang ataupun menguruskan laluan itu tugas JPJ. Tapi kita sebagai kerajaan negeri Kelantan, gapo kita buat? Punca apa anak muda Kelantan pergi lepok di lapangan terbang? Tak ada tempat lain ke? Inilah punca dia. Jadi kerajaan negeri perlu bertindak. Bagaimana untuk memastikan situasi ini tidak berlaku. Kalau kita nak salah ke JPJ, kita nak salah ke airport, kita nak salah ke polis, buat apa tempat lain tak buat gini. Tak ada gini. Ada ke? Duduk lepok-lepok di KLIA. Tak ada apa-apa. Sebab anak-anak muda di tempat lain. Supaya analogi yang membuat sana. Anak kita tak sama dengan anak orang lain. Makna katanya, kelemahan, kesilapan, kekurangan itu datang daripada kita. Kalau ada dua adung gini, kalau ada tangkap pakai dada, salah polis, Pak Polis giga. Sebab EDK lah ni. Bila ada EDK, maka ada rekod. Bila ada rekod, nampaklah Kelantan jenayah dadah tertinggi. Dia bukan nak mikir apa jenayah di Kelantan berkaitan dengan dadah ni tinggi. Apa yang patut aku buat? Program apa yang kita kena atur? Anak muda lah ni, dia rasa puas kau duduk di Kelantan. Bosan kau? Apa jadi gini peluang kerja ke? Pakak fikir kalau tak ada peluang kerja, kita tambah peluang kerja. Kalau tak ada infrastruktur, kita tambah infrastruktur. Barulah tidak ada permasalahan yang berlaku seperti mana yang masuk dari dewan hari ni. Rasa terkilai hamba topak tu. Ingat kau, bila dibangkitkan oleh Adun Kota Lama berkaitan dengan anak-anak muda Kelantan, tak ada tempat. Sampai airport pergi airport. Patutnya Kerajaan Negeri Kelantan menyambut cadangan ini dan membentangkan solusi. Kita di pihak Negeri Kelantan akur dan sedar apa yang berlaku di Negeri Kelantan sedikit sebanyak akan
mencemarkan imej negeri dan kerajaan. Tapi kerajaan negeri Kelantan sedang merancang satu lokasi dan program kepada anak-anak Kelantan untuk mengisi kebosanan mereka dengan perkara-perkara yang berfaedah. InsyaAllah setiap hujung minggu, malam minggu, kerajaan negeri akan menganjurkan program santai anak muda. Kita melaksanakan program yang mana mengajak anak-anak muda yang minat motosikal itu teruskan minat motosikal, tetapi jangan melakukan kesalahan lalu lintas. Jangan membudayakan rempik. Biarlah kita minat dalam aktiviti motor ini diselitkan dengan dakwah-dakwah. Kita akan gerakkan pemuda-pemuda PAS, unit amal untuk sentiasa memantau. Kita akan ajak mereka program cuci masjid, naik motor. Kita nak mereka ini disulami dengan akhlak-akhlak yang baik, ilmu-ilmu yang baik. Dan kita akan sediakan bengkel. Bagaimana cara nak membaiki motosikal. Bagaimana nak mereka jadi mekanik. Bukan saja minat dalam motor, tapi mereka boleh menyelesaikan masalah dengan motor. Itu antara jawapan yang boleh kita kemukakan supaya masalah ini selesai. Bukan duk salah ke JPJ, bukan duk salah ke polis, bukan duk salah ke orang. Kita sama-sama membetulkan supaya anak kita, rakyat kita boleh mengecap sentuhan air tangan kita ke arah kebaikan.